Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wa ifada wa istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtigha jalla maradati wa qurbi wa sawabih. Ikhlasun niat fi qawli wal amalillahi ta'ala. Ikhlaskan niat pada perkataan dan perbuatan kerana Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab kita, kitab Kashifatus Sajah, syarah bagi Safinatun Najah. Kita sambung pada qala musannifu rahimahullah ta'ala, faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihi al-imanu wal barahin ad-dalah ala al-haqiqatil iman. Kita sambung pada bab menerangkan sekalian barang yang wajib ataupun perkara yang wajib dengannya iman. Dalamnya dia menerangkan tentang iman dan barahin dan dalil-dalil menunjukkan di atas hakikat keimanan. Okey. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Fa ifadatul arkani fa idafatul arkani min idafatil muta'allaq. Jadi dekat sini dia kata idafah arkan dengan iman itu adalah idafah muta'allaq bi fathil lam ila al muta'alliq. Idafah muta'allaq kepada muta'alliq bi kasriha. Ai apa faedah idafah muta'allaq kepada muta'alliq? Idafatil muta'allaq ila al muta'alliq. Jami'u ma wajabal imanu bihi. Maksudnya nak menjadikan orang tu beriman mesti kena ada 6 perkara tersebut. Jadi rukun iman tu ada 6. Kita nak sebut orang tu beriman, maka mestilah dia tu kena beriman, dia percaya, yakin kepada 6 perkara tersebut. Awil barahinud dalah alal haqiqatil iman sittatun. Ataupun barahin, dalil-dalil yang menunjuk di atas hakikat iman itu ada 6. Li'annal imana allazi huwa tasdiqu qalbi. Kalau orang tanya iman tu apa, dia kata kat sini, pengarang kata, Syekh Nawawi Banten kata, iman allazi huwa tasdiqul qalbi, iaitu membenarkan oleh hati, pembenaran oleh hati. Yata'allaqu bima'na yatamassaku bizalika. Fal imanu lugatan mutlaqul tasdiq. Iman dari segi bahasa pula dia kata adalah semata-mata membenarkan, semata-mata percaya. Sawa'un kana bima ja'a bihin nabi au biwairihi. Sama ada perkara tu datang daripada nabi ataupun selain nabi. Dia percaya, itu namanya iman. Fal ima wa syar'an, daripada segi syarak ataupun segi ulama, dari sisi ulama, iman tu maksudnya apa iman? At-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membenarkan. Kalau kita nak sebut orang tu beriman, mestilah dia tu kena membenarkan bi jami'i ma ja'a bihin nabi, sekalian dia membenarkan sekalian barang yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semua perkara yang Nabi bawa, yang Nabi ajar, yang Nabi sampaikan, dia kena terima, dia kena percaya, dia kena yakin. Itu baru namanya iman. Mimma ulima minad dini bid darurah la mutlaqan. Iaitu segala barang apa? Segala perkara yang Nabi bawa yang maklum minad din bid darurah. Contoh solat 5 waktu wajib, puasa, zakat, haji, tak boleh buat perkara haram, zina, mencuri. Itu semua ni dipanggil maklum minad din bid darurah. Iaitu orang ulama pun tahu perkara tu dan orang awam pun tahu perkara tersebut. Itu namanya iman. Kita membenarkan, kita mengakui, kita yakin, percaya perkara-perkara tersebut, apa yang Nabi bawa tu, yang maklum minaddin bidarurah tu, maka kita disebut orang beriman. Kalau orang tu tak membenarkan apa yang Nabi bawa maklum minaddin bidarurah tu, perkara-perkara itu, perkara yang ulama tahu dan orang awam pun tahu perkara tersebut, dia tak nak benarkan, dia ingkar, maka orang tu namanya kafir, dia tak beriman lah. Wa makna tasdiqi, dan apa tu makna membenarkan? Huwa hadisun nafsi, itu membenarkan dengan hati, dia kata. Iman tu kan membenarkan dalam hati.
Dia kata hadisun nafsi tabi'un lil jazmi, iaitu perkara yang ada dalam diri ataupun perkataan dalam diri. Hadisun nafsi yang tabi'un lil jazmi, yang mengikuti dengan perkara yang telah tetap, yang mantap. Dia tu perkara yang kita sebut dalam hati kita. Iman tu perkara yang kita yakin, yang kita akui dengan hati, dan perkara tu mantap, di jazmi. Sawa'un kana al-jazmu an dalil, sama ada dia mantap ataupun dia tetap perkara yang dipercaya tu dengan dalil. Dia yakin, dia percaya dengan dalil. Wa yusamma ma'rifatan, maka itu dinamakan ma'rifah. Jadi orang yang ma'rifah tu apa? Orang yang percaya ataupun yakin, percaya, yakin, dan dia ada dalil, dia ada bukti dengan keyakinan dia, dengan apa yang dia yakin. Itu dipanggil wa yusamma ma'rifatan, dipanggil ma'rifah. Au taklidin, ataupun orang tu percaya dan dia yakin apa yang Nabi bawa tu. Dia percaya Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, tapi dia tak ada dalil, dipanggil taklid. Wa ma'na hadisin nafsi, tapi orang taklid ni adakah beriman? Kat sini Syekh Nawawi Bantin kata dia masih lagi beriman. Jadi kalau orang tu ada dalil, dia percaya dengan ada dalil, dia panggil ma'rifah. Kalau orang tu percaya, dia akui apa yang Nabi bawa semuanya tu, tapi dia tanpa dalil, dia ikut-ikut orang saja, itu namanya taklid. Ini pun orang yang taklid ni masih kita anggap sah iman dia. Wa ma'na hadisin nafsi, tapi perkara tersebut dicela lah. Jadi agama ni tak boleh kita nak ikut-ikut orang sahaja. Jadi kita kena berdasarkan dalil ataupun bukti, kajian, baru betul, baru kita dapat namanya iman ma'rifah. Kalau kita hanya ikut-ikut orang saja, kita tak nak belajar, kita hanya ikut-ikut orang saja, iman kita apa bukti Allah wujud? Kita pun cakap ustaz saya kata, itu namanya taklid. Itu dicela dalam ilmu akidah. Jadi orang, kita kena lepaskan dah kita punya fardu ain. Sekurang-kurangnya kita boleh jawab apa dalil Allah tu wujud, Tuhan tu wujud. Kita kata wujudnya alam ini. Wa ma'na al-hadisin nafsi, dia kata tadi iman tu adalah hadisun nafsi, iaitu bicara dalam hati ataupun perkataan dalam hati. Apa tu hadisun nafsi? Antakulatilkan nafsu, iaitu berkatanya diri dia. Dipanggil keyakinan dalam diri lah, perkara yang ada dalam diri dipanggil kalam lah. Hadisun nafsi ai qalbu, iaitu hati. Jadi kadang ada orang dia munafik, jadi perkataan mulut saja, lidah saja yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi hati dia tidak beriman. Itu kita tak anggap dia beriman lah. Pada batin dia, zahir dia boleh kita tak anggap dia beriman. Raditu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hati dia redha, rela, berserah dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Itu namanya iman. Iaitu percaya, yakin di dalam hati. Tasdik lah dia panggil. Antuk minabillah ghurratun maratibul imanu khamsatun. Ini satu gurrah. Ini satu hal penting lah, perkara yang penting. Okay, sebelum Imam Nawawi Bantin, dia nak syarahkan, dia nak bagi tahu dulu, nak cerita tentang maratibul iman. Jadi kitab ni nak cerita tentang martabat iman. Jadi kat sini ada 5 lah martabat iman. Maratibul imani khamsatun, martabat keimanan tu ada 5. Jadi kita boleh tilik lah diri kita ni, iman kita tahap mana, makrifah kita tahap mana. Awwaluha imanut taklid, pertama orang yang beriman tapi dia taklid. Taklid ni maksudnya apa? Ikut sahaja, ikut-ikut orang saja. Mana tahu Allah tu wujud? Ustaz saya kata, mak saya kata, itu namanya taklid. Dia hanya ikut orang. Iman macam ni, orang ni masih beriman, kita sebut orang ni masih beriman, dia masih Islam lagi, tapi iman dia tercela. Maksudnya iman dia tercela lah di sisi ulama. Dia kena belajar sepatutnya. Kalau dia mampu untuk belajar, dia kena belajar sampai dia dapat yakin berdasarkan dalil. Orang kena beriman, sebenarnya kita kena beriman berdasarkan dalil, bukan beriman hanya ikut orang. Wa huwal jazmu biqaulil ghairi min ghairi an ya'rifa dalilan. Min ghairi an ya'rifa dalilan. Iman taklid ni kata apa? Syekh Nawawi Bantin dia kata iman taklid ni al-jazmu, tetap dalam hati dia.
bi qauli ghairi. Dia tetap, dia yakin, dia percaya dengan perkataan orang lain. Dia percaya perkataan orang lain. Ustaz dia kata Allah tu Tuhan, dia percaya, dia tetap dalam hati dia. Min ghairi an ya'rifa dalilan, dengan tanpa dia mengetahui dalil. Apa bukti Allah tu wujud? Apa benar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah? Dia tanpa dalil. Ini namanya taklid. Orang yang taklid ni iman dia tercela sebenarnya. Dia masih beriman, dia masih Islam lagi, tapi tak eloklah dia tetap pada martabat taklid saja. Wa huwa yasihul imanu. Jadi Syekh Nawawi Banten kata orang ini yasihul imanu, iman dia sah, ma'as isyani bitarkihin nazar, beserta dengan berdosanya, maksiatnya ketika itu. Maka orang yang iman dia taklid ni, dia iman hanya ikut-ikut orang saja. Iman dia, kenapa awak Islam? Ustaz saya Islam. Kenapa tahu cakap, siapa cakap Allah tu wujud? Ustaz saya kata Allah wujud. Orang ni macam ni, dia ikut-ikut orang saja. Iman dia beriman, tapi iman dia hanya ikut-ikut orang. Kat sini dia kata yasihul imanu, sah iman dia, ma'al isyan, beserta iman dia tu, keadaan dia tu isyan, bermaksiat, berdosa, bitarkihi nazar, kerana dia meninggalkan ulang kajian ataupun belajar. Dia tak nak belajar. Ai istidlala, yakni dia meninggalkan, dia tak nak belajar, dia tak nak cari dalil. In kana qadiran ala dalil, padahal dia tu mampu atas belajar, tapi dia tak nak belajar. Jadi iman dia masih sah, dia masih, kita sebut orang ni masih beriman. Awak masih beriman, tapi iman awak tercela lah. Awak berdosa kalau awak tak nak belajar. Jadi ilmu yang wajib ni ilmu akidah, ilmu tauhid, ni wajib kita belajar. Jadi nak tak nak, kalau kita mampu untuk belajar, maksudnya akal kita sihat, bukan kita orang gila, bukan kita orang yang akal tak sihat. Jadi akal sihat, kita kena cari dalil. Betul ke Allah tu wujud? Betul ke Allah tu kidam? Betul ke tu? Kita kena cari dalil, baru iman kita mantap, baru tak goyang. Ini datang etis, iman dah goyang. Tak datang pun dah goyang dah iman kita, dah kafir dah. Saniha, martabat yang kedua. Tadi iman orang ikut-ikut saja. Iman dia kita sebut iman taklid, iaitu iman tapi ikut-ikut orang saja. Okay, yang kedua, martabat yang kedua, imanul ilmin. Iman dia beriman. Dia beriman dengan apa yang Nabi bawa, dengan ilmu. Dia panggil wahwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, iaitu orang yang imanul ilmi ni apa? Iaitu dia makrifah, dia mengenal, dia mengetahui aqaidi, semua akidah-akidah Islam, bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya sekali. Dengan dalil. Apa bukti Allah tu wujud? Wujud alam ini, dia kata. Itu namanya dalil. Itu namanya orang ni dia beriman bukan atas cakap orang saja, tapi dia ada dalil. Apa bukti Tuhan tu wujud? Dia kata wujud alam ini. Itu namanya iman ilmu. Wa haza min ilmil yakin. Ini martabat dia panggil ilmul yakin. Wakil al-kismani sahibuhuma mahjubun an zatillahi ta'ala. Dan kedua-dua tadi dia panggil iman ilmin dengan iman taklid ni, kedua-dua orang tersebut sahibuhuma mahjubun, masih lagi terhijab, an zatillahi ta'ala, masih lagi terhijab daripada zat Allah Ta'ala. Salisuha, jadi iman mutakallimin lah, iman kedua ni ilmu yakin. Dia yakin dengan Islam, tapi berdasarkan ilmu saja. Salisuha imanul ayan wa huwa ma'rifatul bi muraqabatil qalbi. Yang ketiga iman. Jadi kita nak tambahkan iman kita, nak naikkan martabat iman kita. Yang ketiga imanul ayan. Imanul ayan. Ayan ni melihat ainun. Wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi, iaitu dia makrifah. Dia dah sampai tahap namanya makrifah. Ma'rifah, mengenal Allah, bi muraqabatil qalbi, dengan muraqabah, dengan dia mendekatkan dirinya ataupun mendekatkan hatinya dengan Allah. Fala yagibu rabbuhu an khatirihi tarfata ain, maka tidaklah gaib, tidak gaib Tuhannya, an khatirihi, daripada khatirah dia, daripada lintasan hati dia.
tarafata ain, sekalipun. Maksudnya dia ingat Allah saja. Itu namanya muraqabah qalbi. Muraqabatul qalbi, imanul ayan dipanggil. Jadi Allah ni tak hilang daripada hati dia. Sentiasa ada Allah di dalam hatinya. Ni iman tahap ketiga. Wali-wali lah. Wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi fala yagibu rabbuhu an khatirihi tarafata ain bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarah. Bahkan dia kata Allah tidak pernah hilang daripada hatinya, bahkan haibah, kehebatan Allah daiman, sentiasa fi qalbihi, di dalam hatinya. Ka'annahu yarah, seolah-olah dia melihat Allah. Tapi jangan bayanglah Allah macam mana ni, itu Allah bukan makhluk lah. Wa huwa maqamul muraqabah. Imanul ayyan ni dipanggil maqam muraqabah. Orang tersebut telah sampai namanya maqam muraqabah, maqam yang menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma ainal yakin. Inilah dipanggil ainal yakin. Ini martabat iman yang ketiga. Jadi ada namanya taklid, ada iman namanya ilmul yakin, ada namanya ainal yakin. Dia dah memandang lah. Keempat, martabat iman yang keempat, rabi'uha imanul haq. Dia panggil haqqul yakin. Jadi iman yang keempat, martabat iman yang keempat dipanggil imanul haq. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbih, bahawa ia melihat Allah Ta'ala dengan hatinya. Wa huwa ma'na qawlihi, inilah perkataan mereka, perkataan wali-wali Allah. Al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'. Orang yang mengenal, melihat akan Tuhannya pada setiap sesuatu pun. Jadi dia melihat pokok, Allah. Dia lihat langit, Allah. Dia lihat apa-apa, dia ingat Allah. Ini dia panggil haqqul yakin. Wa huwal maqamun musyahadah. Orang tersebut dah sampai namanya maqam musyahadah, maqam memandang. Musyahadah ni memandang, dia semua pandang nampak Allah saja. Wa yusamma haqqul yakin. Inilah orang yang dinamakan haqqul yakin, iman haqqul yakin. Iman dipanggil iman haqqul yakin, martabat yang keempat. Ini para arif billah, orang yang telah mengenal Allah, dah sampai makam musyahadah. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Orang yang macam ni, pemilik iman haqqul yakin ni, dia telah mahjub daripada hawadis. Dia telah mahjub. Mahjub maksudnya dia telah dihijab daripada makhluk. Dia tengok makhluk nampak Allah. Jadi dia panggil maqam musyahadah. Jadi wa sahibuhu, jadi Syekh Nawawi Banten kata, dia kata ni orang yang dapat iman, dia capai dah iman dia haqqul yakin. Sahibuhu mahjub anil hawadis. Pemilik iman tersebut telah terhijab daripada makhluk-makhluk. Dia tengok makhluk pun nampak Allah. Itu martabat yang keempat. Martabat iman yang kelima, wa khamisuha. Jadi Syekh Nawawi Banten kata martabat iman yang kelima, imanul haqiqah. Iman yang sebenar. Para nabi lah. Wa huwal fana'u billah wa sukru bil hubbih. Iaitu iman hakikat, hakikat keimanan, iman yang sebenar. Al-fana'u billah, dia telah fana', dia telah hilang bersama Allah. Wa syukru bihubbihi, dan dia telah mabuk cinta dengan Allah. Itu namanya imanul haqiqah. Wa huwal fana'u billah, dia telah sampai makam fana' dengan Allah, dan syukru bihubbihi, dan dia telah mabuk cinta dengan Allah. Fala yashhadu illa iyyah, maka tidaklah dia memandang melainkan pandang nampak Allah saja. Tidaklah dia memandang melainkan dia memandang Allah. Kaman ghariqa fi bahri wa lam yara lahu sahilan, seperti mana orang yang telah tenggelam. Ini iman hakikat ni, iman hakikat. Seperti mana orang yang telah tenggelam, lemas pada tengah lautan, fil bahri walam yara lahu sahilan, dan tidaklah dia nampak lagi pantai. Dia tak nampak tepian pantai dah. Dia dah tenggelam bersama Allah. Dia bagi fana, makam fana lah. Wal wajibu ala syakhsi ahadul qismainil awwalain. Sekarang dah masuk fiqh baliklah. Al wajibu ala syakhsi, yang wajib
Wajib atas seseorang. Iman yang mana yang wajib? Ada 5 iman tadi. Taklid, ada lagi ilmu yakin, hakul yakin, musyahadah, hakikat. Iman mana yang kita perlu, wajib kita perlu belajar. Dia kata, Syekh Nawawi Banten kata, al-wajibu ala syakhsi, yang wajib seorang tu beriman, dia capai kepada iman apa yang wajib tu? Ahadul kismainil awwalain, salah satu daripada 2 iman yang pertama, iaitu taklid ataupun ilmul yakin. Tapi taklid ni, kalau orang iman dia masih martabat taklid, dia ikut-ikut orang saja, dia beriman sebab mak dia, dia beriman sebab ustaz dia kata, dia percaya pada Tuhan sebab ikut orang. Ni masih lagi berdosa. Jadi iman, kita kena lepaskan iman taklid kita lah. Jangan kita ikut-ikut orang iman. Kita kena ada dalil. Sekurang-kurang dalil kita sebutlah apa wujud Allah, apa wujudnya, apa bukti wujudnya Tuhan, kita sebutlah wujud alam ini. Itu sekurang-kurang dalil wujud alam ini. Apa betul ke Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah? Kita kena ada dalil. Sekurang-kurang dalil kita kena sebut, sebab Nabi Muhammad ada mukjizat. Mukjizat tu membuktikan dia, membenarkan dia itu adalah utusan Allah. Jadi yang wajib kita kena sampai dengan ilmu yakin. Kita beriman atas dasar dalil, atas dasar bukti, bukan ikut-ikut orang. Wa amma salasatul ukhar fa'ulumun rabbaniyah yakhussu biha man yasha'u min ibadih. Adapun iman yang tadi disebut, iman musyahadah, iman hakikat, lagi iman ainul yakin, musyahadah dengan hakikat, itu dipanggil anugerah. Fal ulumun rabbaniyah, inilah ilmu rabbani ataupun laduni, iaitu anugerah daripada Allah. Bila kita hampirkan diri kita dengan Allah dengan amalan-amalan sunat, amalan wajib mestilah kena buat. Kita hampirkan lagi diri kita dengan tahajud, puasa, sunat, perkara-perkara sunat, maka kita akan dianugerahkan namanya iman hak ainul yakin, iman musyahadah, hakul yakin dengan iman hakikat. Fa'ulumun rabbaniyah, 3 tersebut adalah ilmu rabbani ataupun ilmu laduni, yakhussu biha, yang telah dikhususkan dengannya, man yasha'u min ibadih, Allah telah khususkan iman-iman tersebut kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ahadu an tu'mina billah bi an ta'taqida ala tafsil anna Allah ta'ala mawjudun. An tu'mina, jadi rukun iman, ya, kembali pada rukun iman tadilah. Rukun iman yang pertama dia kata an tu'mina billah, bahawa kita beriman, kita yakin, percaya dengan Allah. Bi an ta'taqida ala tafsil, dengan bahawa kita beriktikad, kita berpegang ala tafsil, atas tafsil, perincian, detail-detail. Anna Allah Ta'ala mawjudun. Jadi kita kena tahu sifat 20 lah secara detail lah. Kita jangan tahu Allah tu Tuhan, lepas tu je kita tahu. Itu tak boleh. Jadi kena wajib juga kita kena belajar secara detail, iaitu kita boleh sebut, kita boleh tahu 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut. Bi an ta'taqida ala tafsil, dengan bahawa kita berpegang, kita i'tikad atas detail-detail atau perincian-perincian. Apa perinciannya? Anna Allah Ta'ala mawjudun, Allah itu wujud. Qadimun, Allah tu wujud. Dalilnya wujud alam inilah. Apa bukti Tuhan tu wujud? Wujud alam ini. Qadimun, dan Allah itu qadim, sedia ada, tak ada permulaan. Kalau ada permulaan, siapa mulakan dia? Siapa yang mulakan dia tu jadi Tuhan. Kalau tak ada pengakhiran, tu mustahil. Baqin, dan Tuhan tu mestilah kekal. Kita kena tahu juga Tuhan tu mesti kekal. Kalau ada yang mulakan dia, maka dia tu berhajat kepada yang mulakan dia. Kalau dia lah berhajat, nescaya dia tu lemah. Kalau lah dia lemah, tak dia lah tercipta alam ini, maka dia bukan Tuhan lah. Maka wujud alam ni menjadi bukti dia tu mestilah sedia ada, qadim. Dan baqin, dan Tuhan tu mestilah baq ataupun kekal, baqaq kita sebut. Tuhan mestilah kekal. Tak boleh ke dia tak kekal? Kalau dia tak kekal, nescaya ada yang binasakan dia. Kalau binasakan, ada yang binasakan dia, nescaya dia tu lemah. Kalaulah dia lemah, tak tercipta alam ini. Jadi alam ini membuktikan dia tu mestilah kekal. Mukhalifun lil hawadisi,
Dan Tuhan tu mestilah berbeza daripada sekalian hawadis, daripada sekalian yang baharu ataupun sekalian makhluk lah. Tuhan tu tak boleh sama dengan makhluk. Kalau dia sama dengan makhluk, nescaya dia jirim. Kalaulah dia jirim, nescaya dia berhajat kepada ruang, tempat. Kalau dia berhajat kepada sesuatu, nescaya dia lemah. Kalaulah dia lemah, tak tercipta alam ini. Maka alam ini padahal dah tercipta, menunjukkan alam ini menunjukkan dia tu mestilah mukhalifun lil hawadis, mustaghnin an kulli syai', ghaniyul mutlaq dia panggil. Dan Tuhan mestilah mustaghnin, ghaniyul mutlaq, mustaghnin, terkaya, an kulli syai', daripada setiap sesuatu. Tuhan tu mestilah terkaya daripada setiap sesuatu. Terkaya maksudnya adalah tidak berhajat. Tuhan mestilah tidak berhajat kepada apa-apa. Kalau dia berhajat, tak boleh ke dia berhajat kepada something, sesuatu benda? Tak boleh. Kalau dia berhajat, nescaya dia lemah. Kalau dia lemah, nescaya tidak tercipta alam ini. Maka ataupun kalau dia lemah, nescaya dia bukanlah Tuhan. Okey. Wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Wahidun, Tuhan tu mestilah wahid, esa. Apa salahnya dia berbilang? Salah kalau Tuhan tu berbilang, Trinity ataupun macam agama-agama lain, Tuhan dia banyak. Tak boleh jadi mustahil Tuhan tu berbilang lah. Tuhan mesti wahid, mestilah esa. Wahid ke sini dengan makna esa lah, tunggal. Kalau dia berbilang, dua kemungkinan saja, sama ada dia sepakat ataupun dia bergaduh. Kalau bergaduh, dua Tuhan bergaduh, sampai bila-bila takkan ada yang menang lah. Kalau yang kalah tu, dia bukan Tuhan tu. Jadi sampai bila-bila tak tercipta alam ini. Kalau sepakat menunjukkan salah satu kena akur, menunjukkan dia tu lemah. Kalau dia lemah, nescaya dia bukan Tuhan. Qadirun, dan Tuhan mestilah kuasa. Kalau dia tak berkuasa, tak tercipta alam ini. Muridun, dan dia mestilah ada sifat berkehendak. Kalau Tuhan tu tidak bersifat dengan berkehendak, nescaya tak tercipta alam ini. Sebab dia ada kehendak lah, dia boleh tercipta alam ini. Alimun, dan Tuhan tu mestilah alim. Alim tu maksudnya mengetahui, ada pengetahuan. Kalau dia tak ada ilmu, alim, dia berilmu lah. Kalau Tuhan tu tidak berilmu, tak tercipta alam ini. Sebab dia ada ilmu lah, dia boleh cipta alam ini. Sama lah kita hayyun, dan Tuhan tu mesti ada sifat namanya sifat perhidup. Kalau tak hidup, tak tercipta alam ini. Kalau kita nak melukis gambar, gambar apa? Gambar gajah, kita mestilah qadirun, kita mestilah ada kuasa untuk, ada sifat perkuasa, sifat kudrat untuk melukis. Kalau kita tak boleh nak lukis, kalau kita tak ada kuasa, tak ada kemampuan untuk lukis, tak tercipta lukisan tu. Dan kalau kita nak lukis, kita nak lukis apa tadi? Gajah. Kalau kita tak ada kehendak, kita kena ada muridun namanya. Kita kenalah ada sifat namanya sifat murid, sifat kehendak. Kalau kita tak ada sifat berkehendak, tak tercipta gambar tadi. Gambar tadi tak tercipta. Alimun, dan kita nak cipta tadi, kita kehendak nak lukis gambar gajah. Kita mestilah kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, tak pernah tahu pun apa tu gajah, takkan tercipta namanya gajah tu, gambar gajah tu. Hayyun, dan mestilah kita ada nama sifat perhidup. Kalau kita tak ada sifat perhidup, takkan tercipta lah gambar tadi. Dah mati dah, macam nak lukis? Jadi begitulah, walillahi masalul a'la, umpamanya lah. Jadi Allah tu mestilah namanya qadirun, muridun, alimun, hayyun. Mestilah dia itu ada sifat berkuasa, dan mestilah ada kehendak. Dia berkuasa untuk cipta langit bumi, dan dia berkehendak untuk mencipta langit bumi. Tak ada kehendak, tak tercipta langit bumi. Dan mestilah dia ada nama sifat alim, ilmu. Tak ada ilmu langit bumi, tak tercipta langit bumi. Dan dia mestilah ada nama sifat hidup, perhidup, hayyun. Jadi semua yang berlaku kat dunia ni, semuanya berlaku atas muafakat kudrat Allah, dan kudrat Allah tu mestilah muafakat atas kehendak Allah. Jadi Allah buat dengan kudrahnya, Allah buat dengan kuasanya, dan Allah buat dengan kehendak dia. Allah yang berkehendak kita miskin atau kaya, kita baik atau semua Allah kehendak.
Allah buat dengan kuasanya, Allah buat dengan kehendaknya, Allah buat dengan ilmunya. Jadi kenapa Allah buat kita macam ni? Allah Maha tahu. Kita tak tahu apa-apa lah. Kita Maha tak tahu. Jadi dah lahirlah kat situ namanya redha. Sami'un basirun mutakallimun. Dan Tuhan mestilah bersifat dengan sami', pendengar, basir, pelihat, mutakallimun, berkata. Wa 'alal ijmali anna Allah kama ijmali anna lillahi kamalatin la tatanaha. Dan secara ijmal, secara umumnya, yang kita kena beriman, Tuhan tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Anna lillahi kamalat. Nah, semua sifat kesempurnaan tu sifat Allah. Tapi sifat kesempurnaan yang layak bagi dia lah, bukan layak bagi kita. Bagi kita mungkin kesempurnaan ada isteri, ada keluarga, ada anak, itu sempurna bagi kita, mungkin lah. Tapi itu tak layak bagi Allah lah. Jadi kalau orang tanya sifat Allah ada berapa, kita sebut dah tak terhingga, hanya Allah saja yang tahu. Kita pun tak tahu. Sifat kita pun kadang kalau kita orang sifatkan tentang kita pun 100 boleh, 1000 boleh, tapi adakah 1000 je sifat kita? Lebih lagi, ada yang sifat yang kita tak pernah bagi tahu kat orang pun. Sifat kita sendiri pun ada banyak. Jadi Allah ni bukan 20 sifat je sifat dia. Semua sifat kesempurnaan tu sifat Allah. Tapi syarat dia sifat yang kesempurnaan yang layak bagi dia lah, bukan layak bagi kita. Jadi Allah ada sifat handsome ke? Tak ada lah. Sebab handsome tu duduk dekat wajah, dekat muka. Tuhan ni bukan ada anggota, bukan manusia. Jadi kalau orang tanya berapa sifat Allah, secara ijmalnya hanya Allah saja yang tahulah. Ada berapa banyak sifat Allah, wallahu a'lam. Semua sifat kesempurnaan yang layak bagi dia, itulah sifat dia. Tapi yang wajib kita belajar 20 sifat lah. Wa'lam, ketahuilah, annal mawjudati binisbatil listighna'i anil mahalli wal mukhassis. Ini satu faedah lah. Kita baca lah faedah ni. Dia kata ketahuilah, mawjudat, perkara-perkara yang wujud tu, binisbatil lil istighna'i anil mahal wal mukhassis wa adamihi arba'atun. Jadi dia kata perkara yang wujud dari segi nisbah dia dengan perkara bagi tidak berhajatnya, tidak berhajat kepada mahal dan mukhassis dan adamihi, dan sebaliknya itu ada 4. Al-awwalu ma la yaftakiru lahuma ma'an. Ada namanya mawjudat, perkara yang wujud, la yaftakiru lahuma ma'an. Dia wujud tapi dia, ni kita faedah lah, kita baca je lah ilmu kalam Jadi dia wujud, ma la yaftakiru, tapi tidak berhajat, tidak memerlukan lahuma ma'an, kepada mahal dan mukhassis. Dia tidak berhajat kepada zat dan dia tidak berhajat kepada mukhassis, kepada pencipta. Dia wujud dan dia tidak berhajat kepada pencipta. Dia wujud-wujud lah, tak ada yang ciptakan dia. Dan dia tidak berhajat kepada mahal, kepada zat lain, tak. Iaitu wa huwa zatullah, itulah zat Allah. Jadi zat Allah ni dia istighna daripada mahal dan mukhassis. Asani, dan zat Allah tu wujudlah. Asani, perkara yang kedua yang wujud, aksuhu, wujud tapi dia berhajat kepada mahal dan mukhassis. Ini suatu perkara yang wujud tapi dia berhajat kepada zat lain, dan dia berhajat juga, perkara yang wujud ni dia berhajat juga kepada pencipta. Wa huwa sifatul hawadis, iaitulah sifat hawadis, sifat-sifat makhluk. Contoh sifat apa? Sifat warna biru pada baju ni, warna biru ni namanya sifat bagi baju ni. Baju ni zat dia lah, sifat dia biru. Jadi biru ni dia berhajat kepada mahal, berhajat kepada zat lain. Biru ni wujud dan wujud dia berhajat kepada perkara yang lain, iaitu berhajat kepada baju ni lah. Dan dia berhajat juga kepada mukhassis. Biru ni dia tak tercipta sendiri, Allah yang ciptakan dia. Jadi dia berhajat juga kepada pencipta. Itulah sifat hawadis.
Asalisu ma yakumu bimahallin dunal mukhassis wa huwa sifatul bari. Yang ketiga, satu perkara yang wujud ma yakumu bimahal, tapi dia tidak dia ada pada zat. Dia perkara yang wujud dan dia ada pada zat. Macam biru tadilah. Duna mukhassis, tapi dia tidak memerlukan kepada pencipta. Ada. Macam biru ni berhajat kepada zat, kepada baju, zat baju, dan dia berhajat kepada pencipta. Tapi ini dia sebaliknya, dia berhajat, bukan sebaliknya, dia berhajat kepada zat, kepada tempat untuk dia berdempet, tapi dia tak berhajat kepada pencipta. Dia kata apa tu? Sifat tu, apa perkara yang wujud tu? Wa huwa sifatul bari, iaitu sifat ma'ani lah. Sifat Allah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah ni apa ya? Sifat ma'ani tu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani tu dia ada pada mahal, dia ada pada zat Allah. Jangan bayanglah macam mana zat Allah tu bukan manusia, bukan anggota, bukan berbentuk, tapi dia zat, sifat ma'ani tadi dia tidak berhajat kepada mukhassis, kepada pencipta. Ai allazi yakhluqu khalqa wa yuzhiruhum minal adam. Ar-rabi'u, yang keempat, perkara yang wujud yang keempat dipanggil aksuhu, sebaliknya wa huwa zatul makhluqin. Dia berhajat kepada pencipta, tapi dia tidak berhajat kepada mahal, kepada zat lain. Itulah zat makhluk. Zat makhluk ni berhajat, zat makhluk ni wujud, yang kita ni kan wujud. Kita bukan tak wujud kita wujud lah, kita wujud dan kita berhajat kepada pencipta. Wujudnya kita berhajat kepada pencipta, tapi kita tidak memerlukan zat lain. Kita ada lah, bukan kena berdempet pada tempat lain. Itu namanya empat perkara mawjudat binisbatil istighna anil mahali wal mukhassis. Itu faedah sajalah. Okey, faidatun, kita baca sikitlah. Kita ambilkan faidatun, ini satu faedah. Qala Syekh Nawawi Banten, telah berkata Syekh Nawawi Banten, ini satu faedah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanu. Ini perkara yang penting kita nak kena ambil lah. Barang siapa yang meninggalkan empat perkara, empat kalimat, sempurna iman dia. Jadi kita tak jadi ajaran sesat lah kalau kita tinggalkan empat perkara ni, empat pertanyaan ni. Jangan tanya-tanya empat perkara ni. Man taraka, jadi Syekh Nawawi Banten kata ini satu faedah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanu. Barang siapa yang meninggalkan empat perkara, empat pertanyaan ini, empat kalimah ini, sempurnalah iman dia. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Jangan tanya aina pada Allah, di mana Allah, jangan tanya. Itu sempurna iman. Kalau kita tinggalkan di mana Allah. Kan orang banyak tanya Allah kat mana? Allah kat mana? Kat langit lah, kat bumi lah, dekat syurga lah, dekat Sidratul Muntaha lah. Itu semua sesat. Jadi Allah ni yang menciptakan tempat, dia ada tanpa tempat. Tapi dia nak cakap dia ciptakan tempat pun tak boleh sebenarnya, sebab amrun itibari, dia tak cipta. Jadi jangan kita tanya aina Allah. Aina Allah kita tinggalkan. Imam Nawawi Banten kata kita tinggalkan perkataan aina, perkataan di mana Allah. Sempurna iman. Wa kaifa, dan jangan tanya bagaimana Allah, bentuk dia macam mana, warna dia apa, macam mana. Kita tinggal Allah bukan berwarna, Allah bukan berbentuk. Jadi janganlah kita tanya bagaimana, bagaimana pada Allah, bagaimana. Wa mata, dan bila Allah, bila terciptanya Allah. Allah yang menciptakan masa, dia tak terikat daripada masa lah. Wa kam, dan kita tinggalkan pertanyaan tentang berapa. Berapa ni juzuk lah, besar ke dia, kecil ke dia, macam mana dia, macam mana. Jadi kita tanya tentang kam, tentang jumlah ataupun tentang saiz, besar kecil pada Tuhan, tak sempurna iman kalau kita macam tu. Jadi tinggalkan empat ni, tinggalkan empat pertanyaan ni. Aina Allah, kaifallah, matallah, kam. Kam, berapa zat Allah tu. Jadi tinggalkan di mana. Persoalan tentang Allah kita tak boleh tanya di mana Allah, sebab Allah yang ciptakan mana-mana itu, dia tak mana-mana lah. Wa kaifa, bagaimana Allah, jangan tanya kaifa. Wa mata, sebab mustahil, itu makhluk tu. Kita nak tanya bagaimana makhluk tu boleh, bagaimana Allah tu, bentuk dia macam mana ke, warna apa ke, itu tak boleh. Wa mata, kita tanya tentang mata ni bila. Ni semua makulat ni.
aina, kaifa, mata, wa kam. Kam makulat kam. Jadi tinggalkan perkataan berapa Allah, berapa besar Allah, berapa kecil dia, berapa juzuk dia. Tak boleh. Anggota dia macam ni. Itu semua mustahil pada zat Allah. Allah bukanlah seperti makhluk. Allah bukan bertempat, bermasa, beranggota, bukanlah bukan seperti yang kita bayangkan lah. Imam Ahmad bin Hanbal kata, mahma tasawwarita bibalik fa Allahu bi khilafu zalik. Apa sahaja tergambar di fikiran kita, apa sahaja tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Jadi jangan fikirlah. Yang penting Allah tidak serupa makhluk. Fa in qala laka qail, kalaulah dikatakan, ditanya kepada engkau oleh seorang yang bertanya, aina Allah, di mana Allah, nak jawab apa? Syekh Nawawi Banten kata, fa jawabuhu laisa fil makan. Syekh Nawawi kata, bukanlah dia di mana-mana, bukanlah dia pada mana-mana tempat, wala yamurru alaihi zaman, dan tiadalah berlaku atasnya zaman, masa. Wa in qala laka kaifallah, kalaulah ada orang tanya kepada kamu, kaifallah, bagaimana Allah, faqul lahu laisa kamitslihi syai', katakan padanya laisa kamitslihi syai'. Tu ayat Quran surah Asy-Syura ayat 11. Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai', tiada satu pun yang menyerupai Allah. Wa in qala laka matallah, kalaulah ditanya kepada engkau matallah, bila Allah, faqul lahu awwalun bilal ibtida wa akhirun bilal intiha, maka katakanlah kepada dia, awwalun, Allah itu yang awal, yang pertama, bilal ibtida, tanpa permulaan, wa akhirun bilal intiha, dan Allah lah yang terakhir, tiada pengakhiran. Wa in qala laka qail kamillah, kalaulah ditanya kepada engkau oleh seorang yang bertanya, kamillah, berapa Allah, juzuk Allah macam mana, besar ke kecil ke, faqul lahu wahidun la min killah, katakanlah kepada orang tersebut, dia esa, la min killah, bukan daripada bilangan. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ayat 1. Wallahu a'lam. Kita berhenti situlah. Jadi Syekh Nawawi Banten dia bagi satu faedah yang bagus lah, satu faedah yang bagus, iaitu kita tinggalkan 4 perkara, 4 pertanyaan. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanu, aina wa kaifa wa mata wa kam. Jadi kita tinggalkan soalan bagaimana Allah, di mana Allah, bila Allah, berjuzuk ke Allah, berapa Allah tu, bilangannya tu tak boleh. Kita nak tanya, kita tinggalkan tu, sempurna iman kita. Kita tinggalkan 4 pertanyaan tadi, sempurnalah iman kita. Wallahu a'lam.